Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ahli mesyuarat saya. Yang saya hormati, Puan Siti selaku guru disiplin, Puan Zura, guru kaunselor, Liana, wakil pelajar, Puan Naurah daripada wakil PIBG dan juga tetamu jemputan kita, Puan Mariam daripada Penjabat Pendidikan Daerah. Terima kasih ya kerana dapat meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat khas pada pagi ini. Tujuan utama kita berkumpul ni ialah untuk membincangkan satu isu yang saya bimbang, iaitu isu buli di sekolah yang semakin lama semakin meresahkan sejak kebelakangan ini. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih 5,700 kes buli dilaporkan pada tahun 2024. Angka ini bukan sekadar statistik. Setiap satu kes ini mesti melibatkan emosi, maruah dan masa depan seseorang pelajar. Isu buli ini bukan sekadar pergaduhan kecil kan, tetapi ia merupakan satu tingkah laku agresif yang boleh membawa kesan jangka panjang dari segi psikologi, sosial dan akademik. Oleh itu, pada hari ini, berkumpulnya kita pada hari ini, kita akan membincangkan secara menyeluruh apa itu punca, kesan dan apakah langkah penyelesaian bagi menyelesaikan isu buli ini. Saya berharap mesyuarat pada hari ini dapat menjadi wadah kolaborasi antara pihak sekolah, ibu bapa, pelajar dan juga agensi luar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan agenda kita yang pertama, iaitu perkongsian daripada guru disiplin, Puan Siti. Silakan. Terima kasih Puan Aina. Berdasarkan pemantauan saya sepanjang tahun lepas, kebanyakan kes buli berlaku di asrama, kantin, kawasan surau dan tandas sekolah. Tempat-tempat ini biasanya sunyi dan sukar dipantau secara berterusan. Antara punca utamanya ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya mempunyai pengaruh besar terhadap tingkah laku pelajar di sekolah. Ada pelajar yang ingin menunjukkan dominasi atau mahu diterima dalam kumpulan tertentu, lalu sanggup melakukan tindakan yang tidak wajar seperti membuli atau mengejek rakan lain. Tekanan untuk kelihatan berkuasa atau disegani dalam kalangan rakan sebaya boleh menyebabkan pelajar hilang pertimbangan dan meniru tingkah laku negatif. Yang kedua pula, pengaruh media sosial. Media sosial turut memainkan peranan penting dalam mempengaruhi tingkah laku pelajar. Sesetengah pelajar terikut-ikut dengan trend atau cabaran viral yang bersifat ganas seperti merakam aksi buli dan memuat naiknya untuk mendapat perhatian atau like. Pengaruh ini boleh menormalisasikan perbuatan negatif serta mendorong pelajar untuk mencari populariti dengan cara yang salah. Yang ketiga, budaya senioriti. Budaya senioriti sering wujud dalam persekitaran sekolah apabila pelajar senior menganggap diri mereka perlu dihormati oleh pelajar baharu. Ada yang menyalahgunakan kedudukan tersebut dengan memaksa atau membuli pelajar junior sebagai tanda kuasa. Tindakan ini bukan sahaja menjelaskan emosi dan keselamatan pelajar baharu, tetapi juga mencemarkan imej sekolah dan menghalang pembentukan budaya saling menghormati. Cadangan saya, tingkatkan rondaan disiplin semasa waktu rehat selepas sekolah dan hujung minggu bagi pelajar asrama. Kemudian, adakan kempen kesedaran dalam membentuk pementasan atau forum pelajar supaya mesej mudah difahami. Seterusnya, kukuhkan sistem laporan agar pelajar berani melapor tanpa takut dihakimi. Selain itu, hukuman mesti mendidik. Contohnya, tugasan komuniti atau khidmat sekolah, bukan hukuman fizikal semata-mata. Saya percaya, jika disiplin ditegakkan dengan adil dan tegas, pelajar akan lebih menghormati peraturan dan berasa selamat.
Terima kasih Puan Siti, penerangan yang sangat jelas dan berasaskan pengalaman lapangan. Saya tertarik dengan cadangan hukuman mendidik. Ia selaras dengan pendekatan sekolah yang berasaskan nilai. Seterusnya, saya menjemput Puan Zura selaku guru kaunselor sekolah untuk berkongsi pandangan dari aspek psikologi pelajar mengenai isu buli ini. Silakan Puan. Terima kasih Puan. Saya bersetuju bahawa disiplin perlu diperketatkan, namun pada masa yang sama, kita mesti menyeimbangkan pendekatan dengan empati dan pemulihan emosi. Dalam kes buli, bukan hanya mangsa yang perlu dibantu, pelaku juga perlu difahami. Kebanyakan pelaku buli datang daripada latar belakang yang mempunyai tekanan emosi, kurang perhatian atau terpengaruh dengan persekitaran luar. Cadangan saya yang pertama iaitu pihak kaunselor sekolah akan melaksanakan sesi kaunseling individu dan kelompok yang melibatkan pelaku, mangsa serta rakan sebaya. Pendekatan ini bertujuan membantu pelaku menyedari kesan perbuatannya, manakala mangsa pula diberi ruang untuk meluahkan perasaan dan membina semula keyakinan diri. Rakan sebaya yang terlibat pula akan dibimbing supaya menjadi penyokong positif, bukan sekadar pemerhati pasif. Kedua, kami mencadangkan pelaksanaan kempen Stop Bully, Mulakan Empati di seluruh sekolah. Kempen ini akan menekankan nilai hormat, belas kasihan dan keprihatinan terhadap perasaan orang lain. Aktiviti seperti ceramah ringkas, pertandingan poster serta sesi perkongsian kisah benar boleh diadakan bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah tentang kesan buruk buli terhadap emosi dan masa depan seseorang pelajar. Ketiga, kami mengesyorkan agar pihak sekolah membangunkan modul Sekolah Empati iaitu satu program latihan khas untuk murid. Melalui modul ini, pelajar akan dilatih cara berkomunikasi dengan sopan, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan serta memahami perspektif orang lain. Contohnya aktiviti simulasi atau lakonan boleh dijalankan supaya pelajar belajar mengawal emosi dan menilai akibat sebelum bertindak. Keempat, kami juga mencadangkan penggunaan media sosial rasmi sekolah sebagai medium penyebaran mesej positif. Melalui platform seperti Instagram atau TikTok sekolah, pelajar boleh menghasilkan video pendek bertemakan empati, kisah inspirasi atau pesanan anti-buli. Kaedah ini bukan sahaja menarik minat generasi muda, malah membantu menanam nilai murni melalui cara yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia mereka. Terima kasih Puan Zura. Pandangan yang sangat menyentuh aspek kemanusiaan. Pendekatan keseimbangan antara tegas dan berempati amat penting supaya pelajar tidak merasa dijauhkan oleh guru. Baik, seterusnya saya ingin bertanya kepada Liana iaitu selaku ketua pelajar di sekolah ini. Cuba kamu menyuarakan pandangan kamu daripada perspektif pelajar. Silakan. Terima kasih Puan. Sebagai pelajar, saya rasa isu buli bukan sekadar tentang pelaku dan mangsa, tetapi juga tentang suasana sekolah. Ramai pelajar sebenarnya sedar tentang kes buli, tetapi memilih untuk berdiam diri kerana takut dibalas dendam atau dilabel pengadu. Cadangan saya untuk mengatasi isu buli ini, saya mencadangkan beberapa langkah yang boleh dilaksanakan di peringkat sekolah. Pertama, pihak sekolah boleh menyediakan kotak aduan rahsia di beberapa lokasi strategik seperti kantin, perpustakaan dan bilik guru disiplin. Langkah ini membolehkan pelajar melaporkan sebarang kes buli atau salah laku tanpa rasa takut atau malu. Dengan adanya saluran ini, pihak sekolah dapat bertindak lebih awal sebelum masalah menjadi lebih serius. Cadangan saya yang kedua, sekolah wajar mewujudkan pasukan pelajar rakan prihatin yang berperanan membantu
guru dalam pemantauan serta menjadi tempat pelajar lain berkongsi masalah. Pasukan ini boleh dilatih dengan kemahiran mendengar dan memberi sokongan moral supaya pelajar yang menghadapi tekanan tidak berasa keseorangan. Secara tidak langsung, inisiatif ini dapat memupuk semangat empati dan tanggungjawab sesama pelajar. Bagus sekali Liana, terima kasih. Cadangan yang sangat baik dan membina. Saya suka semangat kepimpinan pelajar yang ingin menjadi sebahagian daripada penyelesaian dan bukan sekadar pemerhati. Baiklah, seterusnya. Sekarang saya ingin menjemput wakil pihak PIBG Puan Naurah untuk berkongsi pandangan daripada sudut ibu bapa. Terima kasih Puan Pengurusi. Sebagai ibu bapa, kami amat prihatin terhadap isu ini. Buli bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar di sekolah, tetapi juga menjejaskan suasana di rumah. Ada anak yang pulang dalam keadaan murung, tidak mahu ke sekolah atau berubah sikap secara tiba-tiba. Peranan ibu bapa amat penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak. Oleh itu, saya mencadangkan pihak sekolah mengadakan program keibubapaan untuk memberi pendedahan tentang komunikasi positif antara ibu bapa dan anak. Program keibubapaan ini bertujuan membantu ibu bapa memahami kepentingan komunikasi positif dalam membentuk sasiah dan tingkah laku anak-anak. Melalui program seperti seminar atau bengkel, ibu bapa dapat mempelajari cara mendengar dengan empati, menegur dengan kasih sayang dan mengawal emosi semasa berkomunikasi. Pendedahan ini dapat mengukuhkan hubungan kekeluargaan serta membantu mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Cadangan kedua iaitu pihak sekolah menggalakkan ibu bapa terlibat dalam aktiviti sekolah seperti rondaan keselamatan atau kempen kesedaran. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah seperti rondaan keselamatan dan kempen kesedaran dapat mewujudkan suasana sekolah yang lebih positif dan selamat. Ibu bapa boleh membantu guru mengawal disiplin pelajar semasa waktu rehat atau selepas sekolah sekaligus menunjukkan keprihatinan terhadap kebajikan pelajar. Melalui penyertaan dalam kempen seperti Stop Bully, Mulakan Empati, hubungan antar sekolah dan ibu bapa dapat diperkukuh serta menanam semangat tanggungjawab bersama dalam membentuk pelajar yang berakhlak mulia. Cadangan yang ketiga iaitu pihak sekolah boleh mengadakan sesi libat urus sekolah ibu bapa bagi membincangkan tindakan bersama terhadap kes disiplin. Sesi libat urus antara sekolah dan ibu bapa penting untuk mewujudkan komunikasi dua hala yang berkesan dalam menangani isu disiplin pelajar. Melalui sesi ini, sekolah dapat memaklumkan langkah-langkah yang diambil manakala ibu bapa boleh memberi pandangan serta cadangan penambahbaikan. Sesi ini wajar diadakan secara berkala supaya tindakan pencegahan dapat diambil lebih awal dan kerjasama erat antara sekolah serta ibu bapa dapat diperkukuh demi kesejahteraan pelajar. Terima kasih Puan Naurah. Sokongan daripada pihak PIBG amatlah kami hargai. Pendidikan anak-anak memang bermula dari rumah dan kerjasama ibu bapa amatlah penting dalam memastikan kejayaan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah. Akhir sekali, saya ingin menjemput Puan Mariam daripada Pejabat Pendidikan Daerah untuk memberikan pandangan dari pihak pentadbiran. Terima kasih Puan Aina. Dari pihak PPD, kami amat menyokong usaha sekolah dalam membendung isu buli. Kami sedar bahawa sekolah berdepan dengan kekangan masa, tenaga dan kadang-kala bajet. Namun, usaha yang berterusan amatlah dihargai. Pihak kami akan membantu dari segi menyediakan modul rasmi pencegahan buli untuk digunakan oleh semua sekolah di daerah ini. Yang kedua, memberikan latihan kepada guru dan warden asrama berkaitan intervensi awal kes buli. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama dengan polis, NGO dan pakar psikologi
bagi kes yang memerlukan tindakan lanjut. Kami juga menggalakkan setiap sekolah membentuk pasukan respons pantas anti-buli yang terdiri daripada guru, kaunselor dan wakil PIBG serta pelajar. Matlamat kami adalah untuk memastikan setiap sekolah menjadi zon selamat dan sejahtera di mana pelajar bebas belajar tanpa rasa takut. Itu saja daripada saya, Puan Aina. Terima kasih Puan Mariam atas komitmen dan sokongan yang jelas. Kami di pihak sekolah akan memastikan semua inisiatif yang dicadangkan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Baiklah, sebagai rumusan mesyuarat pada hari ini, kita telah mencapai beberapa kesepakatan yang penting. Yang pertama, kawalan disiplin akan diperketatkan di kawasan yang berisiko seperti tandas, bawah tangga ataupun di belakang blok bangunan sekolah. Yang kedua, kotak aduan dan pasukan rakan prihatin akan diwujudkan. Yang ketiga, kempen kesedaran dan kaunseling empati akan dijalankan secara berkala supaya kita dapat memantau bagaimana keadaan seseorang pelajar tersebut. Yang keempat, platform digital sekolah akan digunakan untuk menyebar mesej-mesej yang positif. Dan terakhir sekali, kerjasama antara sekolah, IUAPA dan PPD akan diperkukuhkan melalui program Libat Urus. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli mesyuarat atas pandangan yang sangat bernas dan komitmen yang sangat tinggi yang ditunjukkan pada hari ini. Semoga hasil mesyuarat ini menjadi titik tolak kepada budaya sekolah yang selamat, berdisiplin dan berperi kemanusiaan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mesyuarat khas ini ditangguh pada jam 12.20 tengah hari. Terima kasih semua. Bahasa merupakan satu alat komunikasi yang penting dalam kehidupan seharian manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berhubung antara satu sama lain, berkongsi idea, meluahkan pendapat dan dapat membuat keputusan secara bersama. Bahasa juga menjadi satu medium utama dalam menyampaikan maklumat dan mengekspresikan pemikiran secara tersusun. Namun begitu, cara kita berbahasa tidak sama dalam setiap situasi. Cara penyampaiannya dan pemilihan perkataan seiring berubah mengikut konteks atau tujuan komunikasi. Inilah yang dikenali sebagai laras bahasa, iaitu gaya penggunaan bahasa yang disesuaikan mengikut bidang, tempat dan tujuan tertentu agar mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Syarat rasmi. Laras bahasa yang digunakan ialah laras rasmi dan profesional. Laras ini menekankan penggunaan bahasa baku yang betul dari segi tata bahasa, struktur ayat yang lengkap dan tersusun, serta penggunaan kosakata yang sopan dan formal. Penutur juga perlu mengelakkan penggunaan bahasa selanga, kata kasar atau gaya percakapan yang terlalu santai. Hal ini demikian kerana mesyuarat merupakan situasi yang melibatkan individu dalam organisasi yang perlu mencapai keputusan penting secara rasional dan berhemah. Sebagai contoh, dalam mesyuarat sekolah, jabatan atau organisasi yang kita sering mendengar ayat seperti ini. Baiklah, kita teruskan dengan agenda yang seterusnya. Ataupun, saya ingin mengemukakan cadangan supaya aktiviti gotong royong diadakan. Ayat seperti ini menggambarkan kesopanan, ketepatan makna dan kejelasan struktur yang sesuai dalam suasana formal. Penutur tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu emosional dan tidak teratur. Sebaliknya, memilih ungkapan yang menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat terhadap peserta mesyuarat lain. Selain aspek tata bahasa dan kosakata,
Sebutan dan intonasi juga memainkan peranan penting dalam laras bahasa mesyuarat. Penutur hendaklah menutur dengan nada yang jelas, tenang dan tidak tergesa-gesa. Suara yang mantap dan terkawal juga menunjukkan keyakinan serta menghormati audiens. Gaya penyampaian yang sebegini bukan sahaja membantu mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan, malah turut mencerminkan kepribadian dan tahap profesionalisme seseorang dalam konteks organisasi. Keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa laras bahasa mesyuarat ialah gaya komunikasi rasmi yang digunakan dalam sesi perbincangan, pengurusan atau perbuatan keputusan sesebuah organisasi. Ia menuntut penggunaan bahasa yang sopan, tepat, tersusun dan berhemah bagi memastikan setiap pandangan dapat difahami dengan jelas dan keputusan dapat dicapai secara harmoni. Penggunaan laras bahasa mesyuarat bukan sahaja mencerminkan kecekapan berkomunikasi, tetapi juga dapat melambangkan nilai profesionalisme, integriti dan kematangan seseorang dalam dunia pekerjaan dan pentadbiran. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri utama laras bahasa mesyuarat beserta beberapa contoh penggunaannya dalam situasi sebenar. Antara ciri penting laras bahasa mesyuarat ialah: yang pertama, laras rasmi dan berstruktur. Semua ayat yang digunakan mestilah gramatis, lengkap dan mengikut tata bahasa baku. Contohnya, terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Setiausaha. Gaya formal menunjukkan rasa hormat dan kesedaran terhadap peraturan mesyuarat. Yang kedua, nada sopan dan berhemah. Dalam mesyuarat, setiap ahli perlu mengekalkan nada yang tenang walaupun berlaku perbezaan pendapat. Contohnya, saya menghargai pandangan tuan, namun mungkin kita boleh mempertimbangkan cara lain. Gaya ini menunjukkan kematangan dan kesantunan berbahasa. Yang ketiga, iaitu penggunaan kosakata khusus dalam bidang pentadbiran. Sebagai contoh, agenda, asal-usul, cadangan, penangguhan, keputusan, maklum balas dan pengesahan minit mesyuarat. Perkataan seperti ini menjadikan bahasa mesyuarat lebih profesional dan tersusun. Yang keempat pula, iaitu penggunaan ayat penyata yang lengkap. Ucapan dalam mesyuarat biasanya berbentuk kenyataan dan bukan pernyataan. Contohnya, mesyuarat bersetuju untuk meluluskan cadangan tersebut. Gaya ayat ini tegas dan membawa maksud keputusan telah dibuat. Yang kelima, iaitu nada kolaboratif dan menghormati pandangan orang lain. Bahasa mesyuarat menuntut kerjasama dan saling menghormati. Contohnya, saya bersetuju dengan pendapat Puan Siti dan ingin menambah sedikit cadangan. Ini menunjukkan semangat kerja berpasukan yang sangat tinggi. Jika kita perhatikan mana-mana simulasi ataupun rakaman mesyuarat rasmi, semua ahli akan menggunakan ayat yang tersusun tanpa sindiran atau bahasa kasar. Sebagai contoh, pengurusi biasanya akan memulakan dengan ayat seperti Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli mesyuarat yang saya hormati. Mesyuarat jawatankuasa kurikulum akan dimulakan sekarang. Ayat seperti ini menunjukkan penggunaan laras rasmi, penuh hormat dan sesuai dengan protokol mesyuarat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan laras bahasa mesyuarat serta merumuskan keseluruhan pembentangan kami. Pertama, laras bahasa mesyuarat penting kerana ia menunjukkan imej profesional sesebuah organisasi. Apabila semua ahli berkomunikasi dengan sopan, jelas dan tersusun, mesyuarat akan berjalan dengan lancar dan menimbulkan rasa hormat antara satu sama lain. Kedua, laras bahasa mesyuarat membantu menyampaikan maklumat dengan tepat dan mengelakkan salah faham. Bahasa yang formal dan jelas memastikan setiap keputusan difahami dan direkodkan dengan betul dalam minit mesyuarat. Ketiga, laras bahasa mesyuarat membina hubungan baik antara ahli. Nada yang berhemah dan empatik boleh mengelakkan pertikaian serta menggalakkan perbincangan secara terbuka. Ia juga melatih kita menjadi pendengar yang baik, bersabar dan menghargai pandangan orang lain. Dari segi nilai pula, laras bahasa mesyuarat mencerminkan nilai-nilai madani seperti hormat, tanggungjawab dan kesopanan dalam komunikasi. Seseorang yang mampu berbahasa dengan tertib dan bijak dalam mesyuarat menunjukkan tahap kematangan dan kepimpinan yang tinggi.
Sebagai contoh, apabila pengerusi menutup mesyuarat dengan ayat, "Sekian sahaja perbincangan kita pada petang ini. Terima kasih atas kerjasama semua ahli." Ia bukan sekadar penutup, tetapi tanda penghargaan dan adab dalam komunikasi formal. Akhir sekali dapat kami simpulkan bahawa laras bahasa mesyuarat merupakan satu bentuk komunikasi rasmi yang menekankan ketepatan, kesantunan dan kejelasan. Ia memainkan peranan besar dalam memastikan perjalanan mesyuarat berjalan lancar dan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Kesimpulannya, setiap individu yang terlibat dalam mesyuarat perlu memahami dan mengamalkan laras bahasa yang sesuai agar segala urusan dapat disampaikan dengan berkesan serta mencerminkan budaya organisasi cermelang. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami mengenai laras bahasa mesyuarat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Yang tular semalam, ia bagi memastikan kes diselesaikan dengan segera. Di Shot Twitter publik dalam 2 kes buli berasingan di